Rantau panjang. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri di atas jawapan yang diberi. Hasrat kerajaan mewajibkan pembelajaran prasekolah umur 5 tahun. Jadi saya nak tahu bilakah hasrat akan bermula? Adakah tahun depan ataupun tahun seterusnya? Dan sejauh mana persiapan di seluruh perguruan? Sebab kita dapat maklum sebelum ini guru-guru di Taska memang tidak mencukupi. Dan apakah kesiapsiagaan dari sudut sekolah-sekolah yang lain juga? Dan begitu juga penyelarasan, apakah penyelarasan telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dengan kementerian-kementerian yang telah sedia ada, yang telah ada sekolah tadika, termasuk KEMAS, termasuk Kementerian Perpaduan dan sebagainya. Dan begitu juga kesan kepada tadika swasta yang sebelum ini dasar kerajaan menggalakkan banyak diwujudkan tadika-tadika swasta untuk membantu penyertaan wanita di sektor tenaga kerja negara. Jadi apa kesannya kepada tadika-tadika swasta apabila mewajibkan semua pelajar-pelajar umur 5 tahun ini mengikuti prasekolah di bawah KPKM? Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih soalan tambahan daripada Rantau Panjang. Beberapa soalan tambahan saya cuba jawab setiap satu. Nombor satu adalah berkenaan dengan bilakah kita akan mula dengan pelaksanaan pendidikan wajib. Seperti Yang Berhormat Rantau Panjang sedia maklum, dalam sesi yang lepas kita telah pun meluluskan bindaan rang undang-undang bagi mewajibkan pendidikan sehingga ke tingkatan 5. Dan langkah yang seterusnya adalah berkaitan dengan pendidikan wajib bagi prasekolah. Dan ini terkandung dalam rancangan Malaysia ke-13, 5 tahun, dan juga dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2026 sehingga 2035. Apabila kita hendak menentukan bila kita hendak mula melaksanakan pendidikan wajib bagi prasekolah ini, pihak KPM perlu terlebih dahulu untuk memastikan fasiliti-fasiliti dan juga akses kepada pendidikan prasekolah ini adalah tersedia terlebih dahulu. Ia termaktub dalam PPPM 2026-2035. Namun, prioriti ataupun keutamaan KPM sekarang adalah untuk memastikan kita membuat peluasan yang sebaik yang mungkin untuk memastikan kita memberikan pendidikan prasekolah di peringkat KPM bagi anak-anak kita secara percuma. Dan untuk maklumat Ahli Yang Berhormat Rantau Panjang, berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, 150 buah prasekolah di kelas prasekolah diperluaskan setiap tahun. Tahun hadapan kita menyasarkan 350 kelas prasekolah dengan jumlah peruntukan 125 juta ringgit. Dari segi kesiapsiagaan guru sama, latihan dan khusus akan diberikan. Penyelarasan dengan kementerian yang sedia ada, memang ada. So tadika-tadika sekarang dikendalikan, ada yang dikendalikan oleh oleh Kementerian Perpaduan, ada yang dikendalikan oleh Japanin dan juga KEMAS, dan kesemua ini sememangnya tadika-tadika ini berdaftar di bawah KPM, di bawah Akta Pendidikan, dan selalunya pihak KPM ada melaksanakan penyelarasan dengan sekolah-sekolah ini. Dan dengan sekolah-sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM, kita selalu berkolaborasi dengan badan-badan seperti NAPE dan juga pengusaha-pengusaha tadika-tadika swasta. Dan apa yang kita inginkan adalah kita juga yang belum lagi sempat untuk berkolaborasi secara penuh adalah dengan tadika pasti, yang mana sebelum ini sudah banyak kali kita adakan sesi libat urus, dan saya sekali lagi menegaskan bahawa Seksyen 20 Akta Pendidikan menetapkan bahawa kesemua tadika haruslah didaftarkan di bawah Akta Pendidikan dan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Harus kesemua rakan-rakan dalam Dewan ini mengambil maklum berkenaan dengan pendirian dan kedudukan ini. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Setiawansa. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Adakah Yang Berhormat Menteri setuju bahawa langkah menyediakan pendidikan prasekolah universal ini dia akan mengatasi masalah yang seperti mana kita terima aduan daripada guru-guru pasti tentang soal pembayaran gaji minimum, tentang kemudahan fasiliti yang tidak memenuhi piawai dan sebagainya. Dan kedua, adakah Yang Berhormat Menteri juga setuju bahawa perlu pendidikan prasekolah di bawah Kerajaan Persekutuan ini dipusatkan di bawah KPM, bukan lagi di bawah beberapa kementerian yang ada? Terima kasih soalan tambahan daripada Yang Berhormat Setiawangsa. Sememangnya apabila kita berbincang dengan berkenaan dengan badan-badan ataupun tadika-tadika yang tidak berdaftar dengan KPM di bawah Akta Pendidikan, kita menghadapi banyak isu, bukan sahaja isu dari segi pembayaran gaji minimum,
dan kita juga menghadapi isu apa yang lebih penting. Yang lebih penting bagi anak-anak kita adalah keselamatan dari segi fasiliti yang ada. So sama ada kita mempunyai proper planning, planning approval ataupun kebenaran merancang, sama ada kesemua peraturan berkenaan dengan keselamatan bomba dan sebagainya itu dipatuhi. Ini merupakan keutamaan dan juga pertimbangan paramount bagi KPM. Dan itu sebab kenapa selalunya apabila KPM berbicara berkenaan dengan pendidikan awal kanak-kanak ini, pintu kita selalu terbuka kepada sesiapa pun yang mengusahakan pendidikan awal kanak-kanak ini. Haruslah datang bincang dengan KPM, kita berunding dan kita memberikan nasihat bagaimana kita buat pendaftaran dan pada masa hadapan, seperti berkenaan dengan pengawalan standard dan juga pemakaian kurikulum bersepadu, kurikulum kebangsaan bagi prasekolah ini kita dapat diselaraskan bukan untuk kepentingan mana-mana pihak, tetapi adalah untuk kepentingan anak-anak kita. Apabila kita satu lagi isu adalah berkenaan dengan isu penyatuan kesemua ini di bawah KPM. Pada ketika ini kementerian-kementerian terbabit termasuklah Tadika Kemas dan juga Cepining dan juga swasta. Cuma dengan Tadika Kemas dan Cepining pada masa kini sememangnya kita mempunyai satu kolaborasi yang amat baik di antara agensi-agensi kerajaan, termasuklah kolaborasi daripada kemudahan yang diberikan dan juga kita memberi nasihat kepada kedua-dua jabatan ini berkenaan dengan kelayakan guru-guru prasekolah yang ada. Sepanjang masa ini kita tak ada masalah untuk berkolaborasi dan kita akan tengok apa perkembangan selepas ini juga. Terima kasih Puan Yang di-Pertua.